Hampa tak payah nak buat kemas sangat. Oi botak, selamat malam Rohingya, miskin lenamu di sisi mayat. Macam biasa lagu intro kita untuk penolong pengarah Jcom. Dengar-dengar kau dapat datuk kau pakai datuk Okay, tak apalah, tu kau punya rezeki dah. Apa yang kau marah sangat ni, botak? Kau sibuk nak cakap apa? PM menang satu kursi riuh sekampung. Habis pada parti DAP yang mana tu telur ayam kosong Dah macam kepala kau dah ada home score kat PRN ni. Aduh, kau ni botak. Lain kali kau tengok sejarah. DAP tu dulu menang 6 kursi kau tahu. Sekarang dah tak ada, orang dah tolak total DAP dekat sana. PKR dulu 2, tahun 2020 2 kursi. Sekarang tinggal apa? Tinggal 1 je. Padahal PH tu gabungan korang ni kan, PH dalam kerajaan, patutnya korang ni lebih advance dari segi belanja, bajet semua. Kalah juga banyak kursi. Kau nak cakap apa? PM tanding 41, menang 1. Okey lah kan, at least orang kata apa, kita berani mencuba bertanding, walaupun kita kata apa, kena ada satu self confident lah daripada korang. PH 22 kursi, kalau menang 22 pun bukan boleh bentuk kerajaan, masih lagi nak kena bergabung. Macam sekarang ni lah kerajaan federal bergabung juga, kalau nak harap apa majoriti mudah memang tak ada. Okey, bagi yang masih kata apa keliru kan, JRS ni sebenarnya yang membentuk kerajaan kata apa negeri 2025 PRN ke 16 PRN ke 17 sorry ke 17. JRS ni sebenarnya dulu asalnya daripada Perikatan Nasional. Tahun 2020 yang lepas dia orang menang lebih kurang 17 kerusi. BN 14. Lepas tu STAR dan sebagainya. Maksudnya dalam Perikatan Nasional yang lepas kata apa parti PAS dia tak bertanding atas kata apa wakil dia. Maksudnya dia menghantar Bersatu dan juga JRS. Alhamdulillah lah PAS dah boleh terima di Sabah. Orang kata apa anak sulung. Anak sulung. Kau dengan Harun dengan geng kau bergaduh sama-sama korang, kau salahkan PAS. Apa-apa sikit semua salah PAS. Saya silap kau berak semelit pun kau salahkan PAS. Botak renti lah. Busuk hati tu. Kau pergilah settle